Assalamualaikum semua. Kepada mereka yang baru sampai ke channel saya, selamat datang. Dan kepada mereka yang telah lama support channel ini, terima kasih dan selamat datang kembali. So, hari ini kita nak sambung bercerita sekitar tentang ibu dan anak ataupun mami dan baby. So, hari ini kita nak cerita tentang baby yang suka nangis dan tak nak ditinggalkan, nak sentiasa diangkat, didokong, diriba, kan? Kalau ikut orang tua-tua, okay, baby saya ataupun baby Arham ni memang jenis yang dia tak nak duduk. Dia nak sentiasa diriba dan didokong. Dia duduk tapi tak lama lah kalau nak suruh dia baring tu. Itu pun kalau nak lama sikit, kita kena ada dengan dia, kena bercakap-cakap dengan dia, bersembang-sembang, main dengan dia. Atau boleh lah lama sikit lah. Lepas tu dia nak beriba ataupun berdokong. Okey, setengah orang kata baby yang macam ni adalah disebabkan oleh mak yang suka manjakan baby. Saya pun selalu dapat kata-kata macam ni, especially daripada orang yang tua-tua lah, dalam umur 50-an, 60-an ni dia orang akan cakap, itulah kau selalu sangat ajar dokong anak tu. Memanglah anak tu jadi macam tu. Okey, sebenarnya saya rasalah tak ada seorang ibu pun dalam dunia ni nak sentiasa dokong dan riba anak dia. Sebab kita ni masing-masing ada kerja rumah, ada baju nak dilipat, nak dibasuh, adalah kerja-kerja kita sendiri, dan ada waktu ni kita perlukan me time kita. Okey, sebenarnya baby jadi macam tu bukan disebabkan oleh kita yang sengaja ajar dia dokong atau riba. Kalau anak tu duduk diam, adakah kita nak sentiasa dokong dan riba? Tak, kan? Okay, kenapa jadi macam tu? Sebab anak tu sendirilah tak boleh diletak, tak boleh tak nampak kita, tak boleh tak ada sentuhan kita. Okay, so jangan memandai-mandai bila baby tu menangis, tak nak duduk, nak dokong, nak riba, cakap mak yang ajar dia jadi macam tu. Tidak sebenarnya. Ni semua berbaliklah kepada jenis-jenis baby tu. Baby kita kan ada easy going baby, ada high demand baby. High demand tu pun ada tahap juga. Ada yang high demand yang still okay, ada yang high demand yang memang tak boleh bawa bincang. So baby Arham ni tergolong dalam high demand baby. Okay, tetapi saya selalu bagi kenyataan balas lah dekat orang-orang yang cakap macam ni. Saya tanya dia balik, habis tu saya nak buat apa kalau saya letak baby tu nangis? Nak biar je ke dia nangis? Nak biar berapa lama dia nangis? Biar je macam tu. Ada setengah tu cakap, tak adalah biar, tak adalah biar pula kan, habis nak suruh kita buat macam mana? Ada setengah kata biar je dulu. Sampai ke hati kita nak tengok anak kita menangis-nangis. Baby ni tak adanya nangis pelan-pelan, dia akan nangis meraung, dia akan pasang volume dia yang paling kuat kot. So tak mungkin kita nak biarkan dia menangis macam tu. Kalau sekejap tu sekadar nak buat susu, sekadar nak siapkan air mandian dia menangis tu, okey lagi lah kalau kita biarkan. Sebab itu mungkin tak sampai pun 5 minit dia nangis. Tapi kalau lebih daripada tu, ataupun kita tengah buat kerja, kita biar dia nangis, sampai ke hati kita nak biarkan anak tu menangis macam tu tanpa kita pujuk dia. Sebabnya kita sendiri yang akan rasa serabut dan akan rasa rimas. And then kalau kita fikir-fikirkan balik, sebenarnya kalau ikut pembacaan lah, saya banyaklah membaca. Kadang-kadang saya lebih suka membaca, lepas tu tanya ChatGPT. Bukan saya tak percaya kepada manusia, sebab manusia ni suka ikut budaya lama, suka jadikan benda-benda mitos tu sebagai sesuatu yang perlu diikut, sebagai sesuatu yang difikirkan betul. Okay, bila kita membaca kajian-kajian, apa kata doktor, bila kita dengar doktor cakap itu, cakap ini, bila kita tanya ChatGPT, saya rasa data tu lebih accurate. Tapi janganlah satu sumber je, kita kena cross check lah dengan sumber-sumber lain juga. Sebenarnya baby yang macam ni, dan ibu yang selalu respon, yang selalu ada, yang layankan baby tu, yang angkat, yang riba, yang dokong, yang bercakap dengan baby, bila dia nangis kita ada respon. Sebenarnya inilah yang akan membentuk jati diri baby tu.
Okey, inilah yang akan membuatkan baby tu bila dia besar nanti dia akan mempunyai rasa keyakinan diri yang tinggi, dia akan rasa lebih secure, dia akan rasa lebih selamat dan dia tahu yang dia dihargai dan dia disayangi. Jangan kata baby tak faham apa-apa lagi ya. Sebab pembentukan emosi tu berlaku daripada zaman dia baby, malah dia pembentukan emosi tu pun dah mula berlaku sewaktu di dalam rahim lagi. Okay, betulkan saya ya, kalau saya salah pada mereka yang lebih pakar. Saya bukan pakar tapi saya berkongsi cerita ni sebagai seorang yang sedang mengalami, dan saya kalau boleh biarlah kita semua membuat sesuatu yang baiklah untuk baby kita. Okey, dengan fakta-fakta yang betul, dengan cara-cara yang betul. Bukan kita just ikut apa orang lama buat tanpa kita tahu sebab dan akibat. Kalau kita nak mendidik anak ni, bukan kata bila dia dah faham bahasa, dah faham apa kita cakap, dah boleh fikir, masa tu baru kita nak buat elok-elok kat anak kita. Kita kena buat something yang elok kepada anak kita ni sejak daripada dia kecil lagi, dia lahir lagi, supaya dia sebati dengan apa acuan yang kita terapkan kepada dia. So, saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi di masa-masa akan datang. Oh ya, kepada mamis yang selalu dapat kata-kata yang buatkan mental you all rasa down, yang menyalahkan you all, jangan you all rasa rendah diri dan jangan rasa macam oh aku yang salah, aku tak jadi ibu yang baik. No, jangan. Pergilah tambah pembacaan, barulah you ada facts untuk you counter balik apa yang orang cakap pada you. Jangan rasa macam oh orang tu lebih tua, dia lebih tahu daripada kita. No, tak semestinya orang tu lebih tua, ilmu dia lebih banyak. Kadang-kadang dia lebih tua, dia banyak palatau dan dia ada banyak mitos-mitos yang dah dipercayai sejak turun-temurun. So kita kena bantah benda-benda tu semua dengan ilmu dan pengetahuan. Jadi banyakkan membaca, banyakkan mendengar ceramah-ceramah doktor ataupun mereka yang pakar dalam bidang ni. Especially dekat TikTok tu, sekarang kan orang ikut trend, banyak orang yang suka cari maklumat di TikTok. Dengarlah TikTok orang yang memang pakar dalam bidang ni. So itu sahaja, sekian saja untuk hari ini. Kepada mereka yang ada fikiran ataupun cadangan, bolehlah tinggalkan komen anda di kolom komentar di bawah. So sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.